Baru $70. Cover lah balik. Dia bukannya faham aku cakap tadi. Dia tak tengok cat. Itu je tu yang hari Sabtu dengan dia tu. Lepas keluar balik daripada situ. Dah sampai 800 sen. Sekarang tinggal 200. Aku macam mana? Belum balik daripada rumah cikgu. Okey, jangan seminggu. Memang normal lah. Dia untung kat sini je. Balik rumah dia melungkup. Tak apa benda entah. Kau tak faham apa yang dia ajar. Tapi ya betul dah aku cakap, kefahaman tu datang setiap orang tak sama. Ada orang dia cepat, ada orang lambat. Kena relax lah. Kan dia 5 tahun sebelum GBK dia dah belajar macam-macam. Rupanya kefahaman dia dalam GBK kita pun tak tahu. Bukan kita yang boleh bagi faham. Yang bagi faham ni siapa? Yang bagi faham ni siapa? Allah. Jadi kena faham macam tu lah. Tu pasal aku pun tak boleh paksa kau bagi faham. Salah tu pasal cikgu memaksa anak murid bagi faham. Bangang cikgu ni. Tapi ilmu tu ada dekat cikgu. Iya, tapi yang bagi faham bukan cikgu. Diri sendiri lah. Yang bagi faham Allah lah. Tak faham-faham lah kau ni. Masih banyak tak sebut iman. Sama kita bang, kita pun tak apa-apa lagi. Masa menyesal lah duduk depan. Kau duduk depan, kau jangan duduk belakang. Kau duduk belakang kau terberang ke lebih. Jangan bang, nanti dengan saya sekali-kali. Oh, man tak datang ni. Sebab ini M4 MACD tak cium tau. Mana ni jatuh turun lagi lah tu. Tak tahu cakap bila dia naik nanti kau tebas lah. Di paling bawah ni. Nanti aku dah cakap shot dekat disco apa warna? Kuning. Kuning. Kau lempang je dia Tan. Lambat kan. Masuk je. Dan kau cakap je masuk je, nanti kat loss dekat kuning atas ni. Jauh. MC tu 200 MC. Dah. Malam ni Tak sama. petang tadi dia punya pun leverage besar. Mana ada Baik besar. baik kat situ. Lepas tu kalau kat atas tu Besar boleh besar. Tak adalah besar pandangan mata engkau je rasa. Nama je. Berat dia sama je. Nanti dia 17. Lebih kurang macam tu je. Tak banyak. Untung tak? Pecah. Pecah jadi waktu ni. Susah sebenarnya. Tapi betul lah cakap kalau dapat poin naik tinggi sedap ni untuk shot. Tunggulah siapa naik kan. Yang dah TP lah, orang yang dah TP. Orang yang masih ada post, tolak je kat loss tu kat putih. Faham tak? At least kau dapat untung. Apa-apa jadi kau ada retrace. Nanti masuk balik. Kalau tak nanti menyesal. Kalau macam sekarang je tengok Medi boleh kata Masih lagi ke bawah. Tak ada harapan nak naik. Putus harapan. M1 dan M5. M5. Sampai besok pagi kau baca juga tadi. Betul. Tak betul? Ya, betul. Iya. memang tengah tegak ke bawah kan. Kau tengok badan ni. Tak, kalau kelabu tu cross merun, oi lagi nangis tau. Janganlah cross M5 tu. Sekarang ni penentuan. Itu time frame besar tu. Itu H1 punya. H1, H4. Dia sikit je, nanti dia lipas punya. Memang dia mesti libas. Tu yang kita nak yang tertinggi dia libas tu pam cot. Oh, dah cium lagi. Dia kuning waktu bilang boleh, tapi dia Tik tak banyak lah, ambil je untung. nanti kena lipas, kena libas. Dia sampai putih dia turun balik. Sampai putih dia turun balik. Nafis, kau punya telefon canggih? Clear? Android. Tangkap gambar clear? Tak clear? Budak. Budak bujang tak clear. Oppo macam ni. Siapa pakai iPhone? Itulah biasa yang ambil gambar kat sini. Dia Oppo lagi ganas. Ini Honor.
Honor. Honor pun okey juga. Yang beli tu iPhone 4 je. Honor PB Samsung ni. Honor juga. Oh, Honor tu mahal tu. Tapi kalau Kau untung trade okey lah. saya pakai iPad apa saya pakai tab. Tak untung trade okey. Dia kata skrin dia nanti rosak. Okey. Tak ada, memula memanglah memula punya, lama-lama dia akan improve. Sekarang ni dia 500 Kira-kira dah katil dah. Okey. Lagi satu arah. Nanti kena pula lagi. Nanti masuk balik. kita masukkan kuning kan. Oh, Wajib. full mancing terus. Kuning. Ada suara dalam. Kau ada keyakinan. Kau lagi dah naik tu. Ya, InsyaAllah. Kalau full margin. iyalah itu kuning. Tenang. Apa di? Nanti ready masuk. Tunggu isto kuning. Tu nak jadi isto hijau tu macam tu. Ni kalau aku pinjam berapa? Amboi ke kat rumah Tan Long lah. Kalau macam ni je. Kan maybe bawah ni paling bawah je kan. Lepas tu dia sama badan. Betul lah, dia akan retrace tu. Boleh jadi lah. Dia akan retrace. Tapi kena faham lah, Isto M5 tu macam mana nak naik. So kalau macam kalau tadi kita shot ni. Tunggu Isto kuning. Tunggu Isto kuning. Kuning. Kita masukkan apa? Ni macam jalan ni. Kuning ni dah lama. Saya kena set dekat tempat tu. Saya dah kuning hijau dengan merah. Jadi kuning. Ini kuning nampak hijau dengan jangan Dia buta warna, kau janganlah. hijau dengan kuning kan. Saya dapat sama. Nampak warna sama. Sama. Memang sama je nampak kuning je. Kita ada semua. Mungkin saya ubah hijau pekat dengan hijau kuning. Dia buta warna, kau maafkanlah dia. Saya pun tak teringat. Saya akan rasa ampunkan hijau. Alamak. Ini kan wadi. Ayat memang tak kalah. Tepuk kau. Orang rumah kau macam okey. Bila nak kerja? Tunggu saya kaya nanti. Alamak. Tunggu kau kaya. Tahu lagi bila macam ni macam ni. Dia pun Engkau tengok baru atas bawah, atas bawah, kau atas baru bawah. berapa hari? Kau nak Kau ajar boleh. aku trade, kau pun tak boleh trade. Kau baru berapa hari? Kau belajar dengan cikgu mana ni? Kau trade aku macam ni lah. Tapi dia cakap pasal kau bangang sangat ni. Sekarang- Dia tak tengok report tu. Dia tak tanya. Apa pasal kawan awak boleh untung, awak tak untung ni? Tadi pun dia tengok. Dah tinggal sikit ni. Tak, bukan report grup. Dia tak tengok. Ada. Kan dekat Facebook pun boleh tengok. Macam yang orang hantar WhatsApp. Hmm. Sampai shower. Dia tak cakap, apa pasal orang ni boleh untung, awak tak untung lah? Sekejap cakap jadi labur balik. Tu alasan kau supaya tak kena bodoh kan?
Orang pun ikut teknik apa semua. Ni mula-mula sampai gini ya. Oh, pandai menjawab. Pandai kau terberang bini kau. Kalau tak ni, kan ada lagu kalau tak pandai temberang. Aduh. Kan kirami kau ni. Ya. Jahanam Tak ada lagi ni. orang sana ni bohong sunnah. Tapi betul lah. Kan? Betul tu. Nak belajar tu bukan yang tu. Tapi kalau kotak engineering ni mahal sikit. Bagus tu. Dia kalau orang engineering lagi senang aku ajar. Faham? Orang engineering lagi senang aku ajar. Tapi dia chemical tu. Tak kisah lah. Tapi dia jadi base engineering. Dia senang. Dia matematik dia senang. Sebab dia belajar melihat sesuatu tu secara isometrik. Elevated. Maksudnya dia ada front view, rear view. Dalam kepala otak dia dah ada. Macam tu senang. Jadi dia pandang sesuatu tu senang. Engkau pandang tu lurus je. Kau faham tak? Kau pandang tu dua dimensi. Orang engineering dia kena belajar banyak dimensi. Tak, dia banyak dimensi dia kena pandang. Baru dia boleh belajar engineering. Kalau dia pandang sudut dimensi, dua dimensi macam orang biasa, tak payahlah kau belajar engineering.